Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi amaran bahawa kebakaran hutan yang merebak dengan pantas berhampiran Baitul Maqdis boleh sampai ke bandar itu. Beliau pada 30 April turut mengisytiharkan keadaan sebagai darurat negara. Api menjulang dengan kepulan asap tebal naik hingga ke lebuh raya berhampiran Baitul Maqdis ketika anggota bomba bertungkus lumus mengawal kebakaran hutan yang mencederakan beberapa orang selain dibantu tentera. Netanyahu memberi amaran bahawa angin barat boleh mendorong api dengan mudah menghala ke arah pinggir Baitul Maqdis, malah ke dalam bandar itu sendiri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi amaran bahawa kebakaran hutan yang merebak dengan pantas berhampiran Baitul Maqdis boleh sampai ke bandar itu. Beliau pada 30 April turut mengisytiharkan keadaan sebagai darurat negara. Api menjulang dengan kepulan asap tebal naik hingga ke lebuh raya berhampiran Baitul Maqdis ketika anggota bomba bertungkus lumus mengawal kebakaran hutan yang mencederakan beberapa orang selain dibantu tentera. Netanyahu memberi amaran bahawa angin barat boleh mendorong api dengan mudah menghala ke arah pinggir Baitul Maqdis, malah ke dalam bandar itu sendiri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi amaran bahawa kebakaran hutan yang merebak dengan pantas berhampiran Baitul Maqdis boleh sampai ke bandar itu. Beliau pada 30 April turut mengisytiharkan keadaan sebagai darurat negara. Api menjulang dengan kepulan asap tebal naik hingga ke lebuh raya berhampiran Baitul Maqdis ketika anggota bomba bertungkus lumus mengawal kebakaran hutan yang mencederakan beberapa orang selain dibantu tentera. Netanyahu memberi amaran bahawa angin barat boleh mendorong api dengan mudah menghala ke arah pinggir Baitul Maqdis, malah ke dalam bandar itu sendiri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi amaran bahawa kebakaran hutan yang merebak dengan pantas berhampiran Baitul Maqdis boleh sampai ke bandar itu. Beliau pada 30 April turut mengisytiharkan keadaan sebagai darurat negara. Api menjulang dengan kepulan asap tebal naik hingga ke lebuh raya berhampiran Baitul Maqdis ketika anggota bomba bertungkus lumus mengawal kebakaran hutan yang mencederakan beberapa orang selain dibantu tentera. Netanyahu memberi amaran bahawa angin barat boleh mendorong api dengan mudah menghala ke arah pinggir Baitul Maqdis, malah ke dalam bandar itu sendiri. 想要马来文变得666，说的6，听的6，写的也6，那就记得关注小明老师。